Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Niza lagi. Okay, you all dekat sini ada tak yang peminat makanan berkonsepkan steamboat and grill? Ada tu kadang-kadang tu kita tengok dekat kedai-kedai steamboat and grill tu macam-macam sangat pilihan makanan kan untuk kita makan yang versi makan sampai kenyang. Okay, bayar per pack ataupun per hit, and then kita boleh makan steamboat, grill, macam-macam pilihan yang ada dengan pilihan kuah-kuah macam sup ataupun tom yum. Ada tu pilihan sup berkonsepkan ramen dan sebagainya. Okay, tapi ada juga yang memilih untuk sediakan sendiri makanan yang berkonsepkan steamboat dan grill dari rumah. So kita hanya pergi beli je pilihan-pilihan balls untuk kita buat steamboat tu, untuk kita jadikan pilihan-pilihan makanan steamboat kita dengan keluarga kita di rumah kan. Okay, dan kita juga boleh perapkan sendiri macam lamb ataupun kita suka chicken dan sebagainya kan. Kita boleh je perapkan sendiri. Lepas tu kita boleh enjoy steamboat and grill dekat rumah. Tapi penting untuk kita ada tools dekat rumah tu untuk kita sediakan steamboat and grill tu. Okay, so inilah periuk yang mana dia ada 3 bahagian sebenarnya tau. So dekat bahagian tengah kita boleh gunakan untuk steamboat. Okay, siap ada penutup. Okay, dan dekat bahagian tengah ni dia ada 2 partition. So kita nak letak yang sup yang tak pedas ke, and then sebelah ni nak letak tom yum pun boleh. Okay, so dekat bahagian tepi ni kita boleh gunakan untuk grill lah. Okay, nak bakar-bakar lamb ke, ayam ke, udang, sotong dan sebagainya kan. So kita tak perlu nak pasang macam arang ke. Ada plug dia dekat sini. Satu plug ni untuk bahagian steamboat, satu plug ni untuk bahagian grill. Dan dia ada sekali dengan volume lah, kita nak off ataupun kita nak panaskan dia punya suhu banyak macam mana. Okay, so sangat praktikal untuk kita ada periuk yang macam ni dekat rumah. Okay, so dia agak panjang lah. So kita boleh letak dekat tengah-tengah meja makan tu, dan boleh sediakan 2 jenis sup yang berbeza dan boleh bakar-bakar. Okay, so siap ada penutup. Okay, so sangat praktikal dan sangat mudah untuk kita ada hidangan dengan family kita dekat rumah macam ni. Okay, alright, so you all boleh dapatkan. Alright, jumpa lagi. Bye.